Senario 1 di sekolah. Loceng rehat sudah berbunyi dan ramai pelajar-pelajar sekolah rendah 1000 dimai bergegas ke kantin untuk makan pagi kecuali dua karakter. Di sini kita akan melihat dua karakter iaitu Joseph dan Ramesh berbuat di kelas. Saya bencilah mak saya selalu suruh saya buat kerja rumah. Dahlah penat balik dari sekolah, lepas tu suruh saya ni tolong dia. Awak ni banyak kali saya dah cakap, awak kena beradab apabila cakap tentang mak ayah awak. Sifat baik hati itu bermula daripada diri sendiri. Oh, minta maaf Joseph, betul cakap awak tu. Saya sangat segan dengan sikap ahli keluarga awak yang baik hati menolong sesama sendiri. Boleh tak kalau saya ziarah ahli keluarga awak pada hari Sabtu? Boleh je Ramesh, tiada masalah. Senario 2 di rumah Joseph. Ramesh sudah tiba ke rumah Joseph dan Ramesh ketuk pintu dan pintu itu dibuka oleh Mak Joseph. Hai, ni mesti Ramesh kan? Kawan baik Joseph kan? Joseph selalu berbual tentang awak. Oh, ya ke makcik? Izinkan saya masuk rumah makcik boleh? Ish, mestilah boleh Ramesh. Memang masuk dalam. Awak nak minum apa-apa tak? Milo ke, Horlicks ke? Tak apa makcik. Saya dah sarapan di rumah saya. Baiklah Ramesh. Hai Ramesh, awak sihat? Saya sihat sahaja. Wow, besar juga ya rumah awak. Jom buat kerja sekolah di ruang tamu. Tiba-tiba, adik Joseph tergelincir jatuh dan dia menangis terisak-isak kerana lutut dia luka. Wah, sakitnya. Joseph pergi dekat adiknya yang terjatuh lalu memujuk adiknya. Tak apa dia, jangan nangis. Jap abang pergi ambil ubat dia. Terima kasih abang. Adik okey? Okey bang. AJ senyum dan peluk adik Joseph senyum dan peluk abangnya. Baiklah, adik dah rehat ke bilik. Jangan lari-lari kat ruang tamu ya. Awak ni abang yang sangat baiklah Joseph. Benda ni biasa je dalam kehidupan kami. Kami selalu menolong antara satu sama lain. Terdapat sebuah kereta yang sangat kotor di halaman rumah Joseph. Oleh itu, ayah Joseph membawa air dan sabun untuk membasuh kereta. Joseph dan Ramesh melihat ayah Joseph di halaman rumah dan mendekati beliau. Hai pakcik, pakcik sihat ke? Oh, kamu mesti Jos kawan anak pakcik kan? Ya pakcik, pakcik nak masuk kereta ke? Ya, tapi belakang pakcik ni macam sakit ke belakang ni lah. Ayah nak Joseph tolong tak basuh kereta ayah ni. Nak tolong juga pakcik, boleh tak? Tak payah lah, tak nak susahkan kamu. Tak apa pakcik, boleh kami tolong. Ramesh dan Joseph mula membasuh kereta ayah. Selepas membasuh kereta ayah menjadi bersih semula. Wow, bersihnya kereta macam kereta baru. Terima kasih Ram dengan anak Joseph. Sama-sama ayah. Senario keempat, membersihkan bilik adik. Mak Joseph sedang mengutip sampah sarap yang berada dalam bilik adik Joseph. Adik Joseph melihat ini dan mendekati maknya. Mak, adik nak bantu boleh? Ish, kamu kan luka. Apalah adik, adik rehatlah dulu. Alah tak apa, biarlah adik tolong. Kesian mak sapu bilik adik. Adik dah jadi berdikari. Selepas ibu membenarkan adik membersihkan biliknya, adik mula membersihkan biliknya dengan mengutip sampah sarap. Selepas beberapa minit, bilik adik menjadi sangat bersih dan kemas. Wow, bersihnya bilik adik. Terima kasih adik bersihkan bilik adik. Terima kasih mak.
melihat sifat baik hati antara ahli keluarga Joseph dan sifat tolong-menolong, Ramesh sedar bahawa untuk menjadi baik hati bermula dari diri sendiri dengan menjadi baik dengan ahli keluarga dulu. Terima kasih Ramesh kerana menziarahi rumah saya. Sama-sama Joseph, selamat tinggal. Ramesh balik ke rumahnya. Selepas menziarahi rumah Joseph, Ramesh pulang ke rumahnya. Selepas pulang ke rumah, Ramesh tercari-cari ibunya. Ramesh melihat ibunya di dapur. Ramesh memasuk ke dapur, tetapi ibu kelihatan sangat penat. Ibu Ramesh penat kerana tidak dapat membantu mengemas dapur. Oleh itu, Ramesh mengambil inisiatif untuk menolong maknya membersihkan dapur dengan mengemas peralatan dapur. Amboi, sebelum ni kalau minta tolong bukan main tak nak tolong. Cakap sibuk dengan kerja sekolah. Minta maaf Mak, sebelum ni Ramesh kurang ajar dan tidak beradab dengan Mak. Sekarang Ramesh dah berubah dan nak tolong Mak untuk kurangkan beban Mak. Ramesh mula membersihkan dapur dan menolong ibunya menyusun peralatan dapur. Mengapa Ramesh tiba-tiba baik hati? Mak, kawan Ramesh cakap bahawa sifat baik hati ini perlulah bermula dari keluarga agar kita menjadi insan yang disegani. Wow, bagusnya anak mak ni. Ibu dan Ramesh berpelukan dan gembira. Pengajaran moral kepada murid-murid yang menonton persembahan puppet kami ialah kami ingin menekan berat. Pengajaran moral kepada murid-murid yang menonton persembahan puppet kami ialah kami ingin menekankan bahawa sifat baik hati bermula di rumah dengan ahli keluarga, terlebih dahulu dengan sikap kita dengan ahli keluarga kita. Oleh itu, kalau nak menyemai sifat baik hati dalam diri kita, perlulah berbaik hati dengan orang tua kita dulu.